Anugerah Tokoh Nila merupakan pengiktirafan kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam pembudayaan amalan membaca serta keupayaan mengaplikasikan ilmu secara berkesan. Murid ini bukan sahaja aktif dalam program Nilam, malah berjaya mencapai penarafan Nilam 5 bintang. Di peringkat daerah, beliau telah mengharumkan nama sekolah dengan meraih naib johan Tokoh Nilam Bahasa Melayu peringkat daerah Kerian bagi tahun 2024. Selain itu, penglibatan aktif dalam bidang komunikasi dan penyampaian turut menyela apabila beliau berjaya meraih tempat ketiga Kerian Top Host TV PSS Challenge peringkat daerah Kerian bagi tahun 2023. Pencapaian-pencapaian ini membuktikan bahawa pembacaan mampu membentuk murid yang berilmu, berkeyakinan dan berdaya saing. Anugerah Tokoh Kurikulum merupakan pengiktirafan kepada murid yang menunjukkan penglibatan aktif, konsisten dan cemerlang dalam bidang kurikulum, khususnya sukan. Individu ini merupakan murid yang aktif dalam sukan bola tampar sejak tahun 4 sehingga kini, minat yang mendalam, disiplin tinggi serta semangat kesukanan yang kuat telah mendorong beliau untuk terus mencipta kejayaan dalam bidang sukan ini. Hasil daripada usaha dan komitmen yang berterusan, beliau telah terpilih mewakili pasukan bola tampar sekolah, daerah dan negeri dengan pencapaian tempat ketiga, seterusnya melayakkan diri mewakili pasukan bola tampar negeri perak bawah 12 tahun ke Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia yang diadakan di Johor Bahru pada tahun 2025. Selain bola tampar, murid ini juga aktif dalam sukan hoki dengan pencapaian tempat keempat MSS di Kerian dan penyertaan bola baling Misat Kerian, sekaligus membuktikan kebolehan serba boleh serta keupayaan mengimbangi penglibatan sukan dengan tanggungjawab sebagai murid. Tokoh Sasya merupakan simbol kepribadian unggul yang menjadi contoh teladan kepada seluruh warga sekolah. Anugerah ini diberikan kepada murid yang sentiasa menampilkan akhlak terpuji, berdisiplin serta bertanggungjawab dalam setiap amanah yang dipikul. Tokoh Sasya ini telah dipetia menjadi Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Selain itu, beliau juga turut menyertai Rambu Pengakap Peringkat Kebangsaan 2025. Tokoh Sasya ini juga telah menyertai Bengkel Langsa EDU 3.0 dan turut mewakili sekolah dalam sukan bowling. Tokoh Sasya ini dikenali sebagai murid yang menjaga tutur kata, menghormati guru dan mengamalkan sikap saling menghormati dalam kalangan rakan-rakan. Kepribadiannya yang sopan, tenang dan rendah diri mencerminkan nilai Sasya terpuji yang wajar dicontohi. Pengiktirafan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi kepada seluruh murid agar terus mengamalkan nilai murni dan membina sasya diri yang cemerlang. Anugerah Tokoh Akademik merupakan pengiktirafan kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan akademik secara konsisten serta komitmen tinggi terhadap pembelajaran. Murid ini telah mencatat pencapaian tempat pertama berturut-turut sejak tahun 4 hingga tahun 6, membuktikan ketekunan, disiplin dan semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Pada tahun ini, kecemerlangan beliau terus menyelah apabila dianugerahkan mata pelajaran terbaik bagi subjek Bahasa Melayu, Sains, Matematik, Sejarah, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Muzik serta Pendidikan Seni Visual, selain menerima anugerah terbaik Sijil Pendidikan Islam tahun 6. Anugerah Tokoh Murid Sekolah Kebangsaan Haji Ramli merupakan pengiktirafan kepada murid yang menonjol dalam pelbagai bidang termasuk akademik, kurikulum dan ko-akademik. Dilahirkan pada 25 Julai tahun 2013 hasil perkongsian hidup pasangan Encik Ibrahim bin Ahmad dan Puan Azlia Shakila binti Muhammad Yusof,
anak sulung dari 3 orang adik-beradik ini, telah menunjukkan kecemerlangan yang konsisten dalam akademik dengan meraih tempat pertama berturut-turut dalam peperiksaan akhir tahun sejak tahun 4 hingga tahun 6. Kepimpinan beliau turut terselah apabila dilantik sebagai Ketua Pengawas Sekolah 2025. Selain itu, beliau juga cemerlang dalam bidang ko-akademik, antaranya bahas ala parlimen, Johan Daerah dan tempat ketiga peringkat negeri. Johan pidato diraja bahasa Melayu dan mewakili daerah Krian ke peringkat negeri. Johan pertandingan buku skrap Karnival Putri, Pergerakan Putri Islam Malaysia, peringkat daerah Krian dan tempat kelima di peringkat negeri 2024. Beliau juga menonjol dalam bidang sukan, termasuk Johan MSS di bawah 12 tahun, Bola Tampar Krian 2025, serta menyertai virtual Run Daerah Krian 2024. Beliau juga menerima anugerah ko-akademik daerah Krian, Johan Pidato Diraja Bahasa Melayu, Naib Johan Tokoh Nilam Bahasa Melayu 2024, tempat ketiga Top Host TV PSS Challenge 2023 peringkat daerah Krian. Beliau juga menyertai Khatam Al-Quran Putri Islam Kebangsaan 2025. Pencapaian beliau dalam bidang inovasi apabila menyertai Invention Innovation and Design Competition Kit Drawi peringkat antarabangsa dan Virtual Innovation Competition Kit Drawi peringkat kebangsaan, dan keduanya mendapat pingat emas 2023.